Negara luar macam Indonesia, Datuk, sebenarnya diorang sangat protect ekonomi lokal mereka. TikTok nak masuk ke Indonesia, Indonesia mensyaratkan TikTok kena beli sedikit share Tokopedia. Maknanya mereka kena bergabung antara TikTok dengan Tokopedia untuk di sana. Indonesia dah buat e-commerce law sejak 2019. Malaysia 2026 baru nak dibentangkan di Parlimen. Datuk rasa bila yang kita boleh menikmati akta tu? Trade agreement yang berlaku di antara Malaysia dengan China ni, kita tengok macam lebih memudahkan China masuk ke Malaysia berbanding dengan Malaysia nak ke China. Kenapa China masuk ke Malaysia, mereka tak perlu bayar tax dekat Malaysia sebab mereka ada double tax agreement. Mereka hanya bayar tax di China saja. Penjaja-penjaja ni yang warga asing ni pun kita dah merisaukan kita. Banyaknya kita pun dah mula bising. Apa yang sedang berlaku di dalam dunia digital ni lebih besar, 10 kali ganda lagi besar daripada apa yang berlaku dekat penjaja-penjaja tepi jalan ni. Sebab bila kita tengok penjaja tepi jalan ni, jika ada apa-apa masalah, at least kita boleh dakwa, kita boleh tangkap. Apa yang berlaku dalam dunia digital, seperti yang berlaku dengan Prof Maya dengan yang pengguna yang meninggal tadi tu, kita tak boleh nak dakwa siapa. Sampai hari ni tak ada pendakwaan berlaku pun. Tak ada pendaftaran, tak ada buka account bank. At least kalau ada buka account bank pun, Datuk, kita boleh freeze account dia. Dia pun takutlah nak buat benda tak elok. So kalau kita tak kontrol daripada sekarang, kalau kita tak perjuangkan perkara ni sekarang, saya rasa benda ni akan merebak dan akan menjadi lebih berbahaya di masa akan datang.